dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sempat lagi bernafas. Ingat tuan-tuan, nafas, nyawa satu-satunya rahmat yang tidak boleh dibeli. Tuhan bagi secara percuma. Kalaulah Tuhan kata sekali sedut nafas mu kena bayar RM2, 1 minit lebih kurang 40 kali kita sedut nafas, maka RM80 seminit. Saya rasa manusia akan jelaskan bil nafas dulu sebelum bayar bil api, air, bil astro. Manusia akan bayar bil nafas dulu, betul tak? Tapi Tuhan tak pernah letak harga munaf nafas dengan syarat satu je Tuhan nak daripada kita tuan-tuan, iaitu bersyukur. Itu nikmat yang paling besar untuk di saat dan ketika ini. Dan saat yang paling besar pada saat dan ketika ini dia juga ialah iman dan Islam. Berapa ramai kita tengok manusia hari ni tak ada nikmat iman dan Islam. Nikmat Islam banyak, tapi nikmat iman jarang orang. Kalau kita pergi masa ni pasar malam penuh orang ni, Islam ke kafir, tengok IC Islam. Kalau kita pergi tepi pantai, duk mengair, duk memancing, pada saat ni tengok IC orang Islam. Tapi Tuhan tak bagi hidayah untuk dia mari masjid, dengar ceramah dan sebagainya. Jadi kita pada hari ini Tuhan nikmatkan kita iman dan Islam ini. Kita boleh mari berada di rumah Allah semata-mata untuk kita mencari keredaan Allah dan untuk kita mencari ilmu. Bukan mudah nak cari ilmu ni tuan-tuan, susah. Apatahlah mari secara live di masjid, mari secara talaqi duk tulis apa yang saya ceramah. Tuan-tuan adalah orang yang hebat. Jadi apa yang saya nak cerita di sini? Kedatangan saya ke Masjid Semilang ini bertitik tolak daripada saya daripada Kuala Lumpur ke Al-Ustaz. Cerita sampai saya di sini ni 3 bulan lepas. Lama dah. Semayang Zuhur jamak, keluar tandas, ada orang tegur saya. Ada tak sini? Cuba angkat tangan. Siapa tegur saya tu? Alhamdulillah. No, manusia nulah yang bawa saya kemari. Jazakallah khairul jazak. Dia tegur saya, Ustaz Syarhan ke? Saya pakai baju t-shirt, pakai seluar macam biasalah. Saya kata, ya saya Ustaz, saya lama dah nak jumpa Ustaz mari Taman Semilang ni, masjid ni. Lama dah cari Ustaz, nak kontak tak dapat. Saya kata tak apalah, hadiah you tegur saya. Saya bagi tarikh pada malam ni 3 bulan lepas. Sampainya saya ke sini, di sini pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan, dengan satu tekad dan matlamat nak ajar tuan-tuan dan puan-puan perubatan Islam. Sebab tuan-tuan tu tengok saya ceramah dalam TV, dalam radio pasal perubatan Islam. Sampai budak-budak tengok saya ke RNR, berhenti musim cuti, habis pakat kumung saya, jom kita bergambar dengan Ustaz Jin. Saya tahu saya bukan jin, cuma saya mengajar bab jin. Jadi pada malam ini kita nak sentuh satu sinar baru yang saya nak bagi pada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Kalau kita sakit, Tuhan penyembuh. Saya nak ubah persepsi dalam kepala tuan-tuan dan puan-puan. Kalau aku sakit, doktor penyembuh. Kalau aku sakit, Tok Bomo penyembuh. Kalau aku sakit, homopati penyembuh. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan bahawa doktor pun makhluk Allah, Tok Bomo pun makhluk Allah, perawat Islam pun makhluk Allah. Yang penting Tuhan kata, wa in yamsaskallahu bidurrin
fala kashifa lahu illa hu. Barang siapa yang Tuhan kata uji dia dengan penyakit, maka tak ada orang lain boleh tarik balik penyakit itu kecuali aku. So saya bagi tajuk pada malam ni, aku sakit, dia penyembuh. Aku sakit, dia penyembuh. Wa idza sumiyal insan yatakawwanu min amrayni. Kena ingat. Nak start ceramah ni, nak start catat pun boleh dah ni. Kena faham asas perubatan Islam tu dulu. Yang pertama, apabila dinamakan manusia itu, dia terdiri pada dua bahagian yang besar, dua komponen yang besar. Apa dia? Jasmani dan rohani. Kita ni ada jasmani, ada rohani. Tubuh badan saya, tuan-tuan tengok, ni jasmani saya. Saya duduk ceramah, mulut bergerak, tangan bergerak, mata berkelip. Itu jasmani saya. Tuan-tuan nampak dah ilmu yang ada dalam dada saya, nafas saya keluar? Tuan-tuan tak nampak? Itu rohani. Jadi kita kena ingat bahawa jasmani ada makanan, rohani ada makanan. Apa dia makanan jasmani? Makanan jasmani ni karipak, kopi o, nasi goreng, kuih tiaw ni, belah Penang ni banyak kuih tiaw. Biskut, air teh, Milo, kopi. Nak mari masjid tadi pun dah makan dah. Tu makanan untuk jasmani. Wajib bagi, tak bagi tak ada tenaga, tak boleh mari masjid. Tak kira lah mu ustaz ke, mu menteri besar ke, mu siapa ke, tak makan tak ada tenaga. So jasmani nak hak dia bagi makan. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan bahawa rohani juga ada makanan. Apa dia makanan rohani tu? Makanan rohani, pagi tadi bangun kita sembahyang subuh, sudah sembahyang subuh berzikir, sudah berzikir kita baca Quran, sudah baca Quran, kita senyum pada suami, sudah baca Quran nak pergi kerja bersalam dengan suami. Itu semua adalah makanan rohani. Mari semayang jemaah beramai-ramai, duduk dalam ceramah saya ni tuan-tuan, duduk tengah santap makanan rohani ni. Hebat. Dua, jasmani dan rohani. Mana yang lebih penting tuan-tuan dan puan-puan, jasmani ke rohani makanan ni? Yang penting kita tengok tuan-tuan dan puan-puan betapa hebatnya orang bagi makanan jasmani dan rohani ni. Tuhan umpamakan kita satu peperangan yang berlaku dalam bulan puasa. Perang apa? Badar. Perang Badar berlaku dalam bulan puasa. Tentera Islam berapa orang? Berapa orang? 313. Tentera kafir berapa orang? 1000. Tuan-tuan, tentera kafir yang makan kenyang, minum lagi, senjata lengkap, tubuhnya sasa-sasa, bertenaga, bulan puasa dia tak puasa, boleh dikalahkan dengan orang yang kenyang makanan rohani puasa tu sendiri. 313 mengalahkan 1000. Nak cerita hebatnya makanan rohani ni tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu saya pernah teringat 10 tahun yang lalu saya buat rawatan di Merbuk. Di Merbuk, saya dengan Ustaz Hanif Ghazali pada masa tu, tuan kenal kot, ajin ceramah sini. Dan beberapa orang kawan, saya pergi rumah orang yang kerasukan, dirasuk jin, dimasuk iblis. Dia telefon saya pergi. Saya buka pintu kereta, saya dengan kawan-kawan keluar nak naik tangga rumah dia. Menangis jin tu. Kuat menangis, menangis. Saya kata, jin ni takut kat aku ke? Jin ni takut kat aku ke menangis ni?
Saya tanya, naik tangga rumah dia, aku nak tanya sepatah pula aku berubat mu. Ji, pasal apa mu menangis ni? Mu takut kaku ke? Tak ustaz, tak takut ke ustaz? Uish, pasal apa? Lepas itu mu menangis ni, saya takut pada sahabat ustaz. Pasal apa mu takut ke dia? Dia baru belajar 2 hari baru dengan aku. Ustaz tahu tak dia puasa hari ni? Ui, hebat orang puasa ni. Saya tanya, Syekh, hantar puasa? Anda puasa, ustaz puasa sunat? Allah, tahniah. Jin takut kan? Sebab tu tuan-tuan, orang puasa ni orang yang hebat. Makanan rohani dia, walaupun dia lapar, begitu hebat sekali tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak menceritakan kepada kita bahawa jasmani ada makanan, rohani ada makanan. Dan jangan lupa juga tuan-tuan dan puan-puan bahawa rohani, jasmani ada penyakit, rohani ada penyakit. Jasmani ada penyakit, rohani pun ada penyakit. Apa dia penyakit jasmani? Darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid, batuk, gatal, katarak, segugu, sakit lutut, sakit kulit, sakit gigi. Itu semua penyakit bagi jasmani. Yang mana penyakit bagi jasmani ni sikit pun kita tak heran tuan-tuan dan puan-puan. Hospital Perai ada, Hospital Pulau Pinang ada. Mu kecil manis 18 pergi hospital, dia bagi jarum cucuk ke pusat, turun kecil manis. Mu patah luka tak payah, patah dia buh dalam tulang besi, dia jahit buh ubat kuning 2 minggu boleh masuk kedai kopi. Mu sumbat jantung 3 injak tak payah, dihantar Kuala Lumpur 3 hari, ambil orat keting bedah 2 minggu boleh mari masjid balik. Mu sakit gigi tak payah, pergi klinik gigi cabut, malam subuh esok boleh mari sembahyang subuh dah. Tak heran tuan-tuan kalau sakit jasmani, sebab ada tempat rujukannya. Yang kita bimbang penyakit rohani. Hak ni kita nak bincang malam ni. Apa dia penyakit rohani? Penyakit rohani anak-anak kita di rumah kita marah sepatah, dia 10 patah marah kita. Tak boleh sabar marah. Malah sembahyang, tak tutup aurat. Ni penyakit rohani, tak ada hospital ni. Kadang kita pergi jumpa doktor, doktor anak saya ni malah pakai tudung, ada tak ubat bagi 2 biji pakai tudung, pakai purdah siap, ada? Ada. Doktor anak saya ni malas sembahyang subuh, ada tak ubat telan 2 biji kalau boleh pukul 4 buat tajuk direct sampai subuh, ada? Tak ada, sebab dia penyakit rohani. Penyakit rohani juga tuan-tuan dan puan-puan, saka, santau, sihir. Penyakit rohani juga mari dengar duduk dalam majlis ilmu, pantang duduk mengantuk. Tapi bukan kat sini lah. Sebab siapa mengantuk masa saya ceramah, confirm dia ada saka. Kita akan cek terus lepas ni. Muslimat baru sampai belakang, sila ke depan, kita nak ijazah ayat-ayat rawatan lepas ni. Duduk menyandar sila dengan segala hormatnya. Mari duduk dalam kumpulan kita ni. Sebab serigala yang lari daripada kumpulan dimakan oleh kambing yang lari daripada kumpulan dimakan oleh serigala. Serigala dalam majlis ilmu ni siapa dia? Iblis bagi kita mengantuk. Betul tak? Mari dah. Bukan kata kau perempuan serigala, umpama mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa pun penyakit kita, jasmani ke, rohani ke, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tuhan kata apa? Sesungguhnya aku turunkan daripada Al-Quran itu ada ayat-ayat dalam Quran tu boleh buat ubat, boleh buat penyembuh, boleh buat penawar, yang merupakan rahmat kepada orang-orang yang beriman.
Jadi lepas mari dengar saya ceramah, kita sakit apa sekalipun, baca ayat-ayat yang saya suruh baca. Okay. Geng-geng masjid kita 9 ni sakit apa paling ramai? Cuba bagi tahu. Sakit paling ramai sakit apa? Sakit hati. Sakit hati terbagi pada dua. Ingat, hepatitis B, mata kuning, perut buncit tu, tu penyakit hospital. Tapi kalau hasad, dengki, mengantuk, tu memang kita berubat. Penyakit apa lagi? Sihat-sihat semua apa-apa ni. Dan saya nak tunjuk contoh satu sakit rohani. Sakit ni tuan-tuan, pergi hospital, doktor lari naik atas meja. Saya jampi seorang yang pergi klinik saya baru ni jadi harimau. Tengok. Nak tengok tak? Pok ni kalau tengok nombor 1. Sama-sama kita tengok sekejap. Renungkan penyakit ni hospital boleh buat ke tak boleh? Tu dia dulu bidan yang hebat, nak pergi berbidan pun naik harimau. Tengok macam apa tuan-tuan. Jadi penyakit seumpama itu hospital tak boleh nak buat ubat. Sebab dia adalah rohani. Kita belajar dah tadi kan. Darah tinggi, kencing manis, migrain, patah, luka, boleh pergi hospital. Hak ni kalau pergi hospital, doktor pun lari naik atas meja, surrender. Cucuk ubat tidur makin kuat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itu sebagai tayangan awal. Apa pun saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan di sini bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubati penyakit jasmani dan rohani. Ingat. Dalilnya di mana? Dalilnya Tuhan sebut 6 kali perkataan syifa dalam Quran. 6 kali Tuhan sebut perkataan penyembuh dalam Quran. Kalau orang tanya kita berapa kali mu kata Quran ni ubat, berapa kali Tuhan sebut ayat ubat dalam Quran? 6 kali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena ingat, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka Allah lah penyembuhnya. Allah lah penyembuhnya. Dan kita kena ingat juga bahawa betapa hebatnya Al-Quran ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengubati cucunya Sayyidina Husain yang demam panas pada ketika itu. Rasulullah buntu tak tahu nak buat apa, maka Tuhan wahyukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tak payah membaca Fatihah je pada cucumu ni. Rasulullah baca pada air, bagi minum dan usap pada tubuh Sayyidina Husain. Lepas usap tu sejuk temperature dia, sembuh demam dengan Fatihah je. Hebatnya Fatihah. Jadi di sini pada hari ini kata ulama,
Sesiapa yang mengamalkan surah Al-Isra ayat 82, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan campurkan antibiotik ke dalam tubuh badan dia. Bukan doktor bagi, bukan Tok Bomo bagi, bukan homopati bagi, Allah yang campur antibiotik dalam tubuh badan dia. Nak ada ayat tu? Okey, tarik nafas 3 kali. Kita baca beramai-ramai biar bergema, boleh? Letak tangan kanan kat dada kiri. Tarik nafas 3 kali. 3 kali. Pastikan jantung berdenyut. Siapa tak berdenyut, dia di alam lain. Denyut tak? Okey, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran itu yang merupakan penyembuh dan penawar, dan merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Pejam mata, tarik nafas tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku, campurkan antibiotikmu ke dalam tubuh badanku. Ya, betul-betul Tuhan tahu tuan-tuan. Okey, lepas kita baca sekali lagi nak jazah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Okay, pejam mata, tarik nafas. Ya Allah, ya Tuhanku, jagalah diriku daripada segala penyakit. Lepas. Okay, saya jazahkan ayat tu pada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ni. Saya terima kata. Alhamdulillah. Balik amal tuan-tuan, Al-Isra ayat 82, tulis. Cerita dalam Quran bukan orang cerita, Tuhan cerita. Kalau tuan-tuan tengok surah Yusuf, lagu mana Tuhan cerita. Dan cerita Tuhan ni tak boleh masuk akal manusia, akal akan tolak. Kecuali orang yang beriman baru dia boleh terima. Apa dia? Pasal apa kata akal tolak ustaz? Tuan-tuan tengok Tuhan cerita bagaimana Nabi Ibrahim dibakar oleh api. Namrud bakar dia, terbakar tak? Tak boleh terima dah akal. Tak boleh. Kalau orang tak beriman, mana logik cerita bohong? Nabi Musa belah laut dengan apa? Tongkat jadi ular. Akal manusia tak boleh terima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra' Mi'raj ke langit, akal manusia boleh terima tak? Tak boleh. Nabi Yunus ditelan ikan nun 40 hari, akal manusia boleh terima tak? Muntah tepi laut elok-elok keluar, tak boleh terima. Sebab itulah cerita Al-Quran ni orang yang beriman saja boleh percaya. Siapa orang beriman? Ni orang mari hok dengar mengajar, mari masjid 5 waktu ni, orang yang hebat iman dia insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Kita kena ingat juga bahawa Al-Quranul Karim ni ada di dalam Al-Quran itu syifaun wa rahmat, ubat dan rahmat. Tidakkah rahmat tu sembuh penyakit tu satu rahmat? Betul tak? So ubat dan rahmat ni ada dalam Quran, cuma tak tahu cara nak guna lagu mana. Ada orang kita jumpa dia rebuh Al-Quran dalam kawah besar, bagi pada jemaah dia, satu botol mineral seorang bagi. Orang tanya pasal apa ni, cik, mu bagi ni? Quran tu ubat. Maka haram cara penggunaan dia. Ingat, Quran turun bukan untuk direbuh, Quran turun untuk dibaca dan diamalkan isi kandungan dia. Jadi kita kena ingat bahawa kalau kita sakit, ada ayat-ayat yang boleh kita baca, diharuskan kita baca, terutamanya ubat yang paling besar tuan-tuan dan puan-puan. Apa dia tuan-tuan dah baca sentiasa, itulah Al-Fatihah. Fatihah tu Masya Allah, Ummul Kitab. Fatihah ni ada berapa nama? Ada berapa nama Fatihah? Orang Penang panggil Fatihah apa dia? Surah Fatihah orang Penang panggil apa? Alham. Kita panggil Fatihah, orang Penang tak panggil Fatihah, panggil Alham. Orang Patani suruh baca Fatihah tak reti, dia panggil apa? Ibu Kitab. Betul. Dan kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, nama Fatihah ni ada 7. Jamhurul ulama, ada ulama kata ada 12, ada ulama kata ada 22 nama Fatihah ni, tapi yang jamhurul ulama kata ada 7 nama nama Fatihah. Yang pertama nama Fatihah Fatihatun, yang berarti pembukaan. Saya bagi tahu sekali lalu, kita umur 72 tak tahu lagi, baru tahu malam ni, mujur mari. Yang kedua Ummul Kitab, ibu bagi segala kitab. Yang ketiga Alhamdu, pujian. Betul belaka tu Fatihah kata betul, orang Kedah kata betul, orang Patani kata betul. Adalah 7 nama ni. Yang keempat Sab'ul Mathani, nama Fatihah tu 7 puji-pujian. Yang kelima nama Fatihah adalah Ruqyah, jampi. Kena ingat nama Fatihah yang kelima Ruqyah, jampi. Batu perubatan Islam wajib baca Fatihah. Yang keenam nama surah Al-Fatihah itu ialah Al-Kanzu, perbendaharaan. Apa itu perbendaharaan? Harta karun, khazanah. Khazanah ni, betul tak? Dan yang ketujuh nama bagi Al-Fatihah ialah Al-Quranil Azim, keagungan, kebesaran. 7 nama Fatihah. Dan nama Fatihah yang kelima adalah jampi. Ingat, tengok tuan-tuan, saya jampi orang dengan Fatihah. Tuan-tuan tengok sendirilah. Sebab saya mengaji Fatihah ni masa kat Mesir dengan Syekh Wahid Bali dulu, saya mengaji rahsia dia. Saya bukan nak bangga tuan-tuan, saya letak je tangan saya atas kepala orang, ada jin iblis, ada Fatihah bergegar macam kena kara. Saya pun tak tahu mari di mana kuasa tu. Rupa-rupanya sanad yang kita ambil dulu. Ingat, dalam Al-Fatihah tuan-tuan dan puan-puan, ada Tuhan sebut di sana satu penawar yang cukup hebat. Di mana duduk dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah ya Allah tempat aku sembah dan tempat aku minta pertolongan. Pertolongan apa aku sakit, ya Allah sembuhkan penyakit aku. Niat penyakit apa? Darah tinggi, kecil manis, jantung, batu karang. Niat penyakit saka, santau, sihir, insya-Allah akan sembuh. Tu benda yang perlu diniat dalam Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni saya nak bagi satu ayat lagi pada tuan-tuan dan puan-puan. Kata ulama, siapa ada penyakit baca ayat ni, penyakit akan muntah. Hebat. Siapa tak ada penyakit akan jadi antibiotik. Hebat ayat ni tuan-tuan dan puan-puan. Ayat pendek je.
Sebelum tu saya nak tanya, Rasul yang wajib kita ingat ada berapa orang? Berapa orang? Takut yang nak bagi tahu, tak yakin. Rasul wajib ingat ada berapa? 25. Malaikat yang wajib kita ingat 10. Ni dulu lagi 10 dia mengaji. Kita dulu pun mengaji ilmu ni masa darjah besar dia lah, betul tak? Tapi lupa dah. Rasul yang ada ulul azmi berapa orang? 17. 5. Sebut. Ni aku tak nak ni, sebut lah pula dah. Sebut Rasul mana yang pertama bermula daripada Nabi Adam? Nabi Nuh, yes. Mukjizat dia. Mukjizat apa Nabi Nuh? Buat bahtera. Bukan kilang buat bahtera yang besar tu. Nabi Nuh buat bahtera pula atas padang pasir. Orang kata gila. Nabi Nuh kata aku tak gila, Tuhan suruh buat, bukan manusia suruh buat. Ada benda lah Tuhan nak buat tu. Betul tuan-tuan. Hujan daripada langit dan bumi, banjir besar. Yang kedua, Nabi mana? Musa. Apa dia mukjizat dia? Tongkat. Apa dia yang berlaku pada tongkat dia? Jadi ular. Dan belah laut jadi highway, tak ada tol pun. Yang ketiga, Nabi mana? Ibrahim. Apa dia mukjizat dia? Bakar api jadi sejuk. Siapa bakar dia? Siapa bakar dia? Okay, Zamrud cincin. Namrud. Yang keempat siapa mukjizat? Isa. Apa dia mukjizat dia? Tak mati, mencelikkan yang buta. Lagi yang kelima, siapa dia ada mukjizat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia mukjizat Rasulullah? Quran. Lagi belah bulan. Lagi air keluar kot jari. Ni orang mengaji ni duduk depan ni, bagus. Lagi Isra Mi'raj, yes. Lagi naik ke langit. Isra Mi'raj lah tu. Lagi makanan yang sikit jadi banyak. Lagi dia pergi ke mana? Awan payungi dia. Payung. Allah, Ustaz saya mengaji dah lupa tu aku mau mengajar ni, faham tak? Awan payung dia. Lagi boleh cakap dengan cakap dengan burung. Bukan burung tiung ni. Bercakap dengan batu, kayu dan tumbuh-tumbuhan. Tu hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mana yang Tuhan uji dengan kaum dia? Nabi Lut. Betul. Banyak Nabi Tuhan uji, antara Nabi Lut. Apa dia masalah kaum Nabi Lut? Seksual, homoseksual. Lagi, Nabi mana yang Tuhan uji dia dengan rupa parah? Yusuf. Nabi mana yang Tuhan uji dia dengan tukang sihir? Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mana yang Tuhan uji dia dengan ujian yang cukup getir? Tuhan uji dia dengan kekuasaan. Sulaiman alaihissalam. Nabi mana yang Tuhan uji dengan kekayaan? Jarang orang tahu. Nabi yang paling kaya apa dia? Sulaiman kekuasaan. Nabi Daud suara boleh lembut besi. Ni ingat kelebihan Nabi tu. Nabi Ayub alaihissalam, yes. Tuan-tuan, jarang orang dengar cerita Nabi Ayub sakit. Tu je orang tahu. Sedangkan sebab apa Nabi Ayub sakit? Sebab dia kaya. Iblis tak boleh terima hakikat dia kaya, kuat sembahyang. Ni cerita dia. Dan di sini pada malam ni saya nak cerita bab Nabi Ayub. Pergi ceramah di mana pun saya cerita bab ni. Sebab saya terima ijazah bab ayat ni.
nak letak kat dada baca beramai-ramai. Nabi Ayub ni tuan-tuan dan perempuan, seorang Nabi yang kaya raya. Macam mana Nabi Ayub tak kaya tuan-tuan? Kebunnya beribu hektar, berbuah di luar musim. Musim kerja siapa? Siapa buat musim? Allah. Kaya cepat Nabi Ayub. Orang lain tak buah, pokok dia buah. Dia bela binatang ternakan, kambing, lembu, kerbau, beranak 3-4 kali setahun. Kerja siapa ni? Allah. Manusia tak boleh buat. Dan iblis tak boleh terima hakikat Nabi Ayub makin kaya, makin jadi bilioner. Nabi Ayub kuat sembahyang. Makin kaya Nabi Ayub, pukul 1 Zuhur, pukul 11 duk tunggu waktu Zuhur dah atas tikar sejadah. Kita hari ni kontraktor kelas F pun selisih sembahyang Zuhur dengan asar. Betul tak? Tuan-tuan, tambah-tambah lah ni, asar cepat, Zuhur cepat. Kalau sembahyang asar kita tanggung, tak apa, lepas ni tengok maghrib lah. Betul tak? Jangan tangguh lah ni. Siapa nak qada puasa cukup bagus lah ni, cepat maghrib, cepat boleh buka puasa ni. Betul tak? Sambung balik cerita tadi. Kena faham cerita ni. Tak faham cerita ni tak jadi ubat. Apabila iblis tengok Nabi Ayub ni makin kuat sembahyang, makin lama makin dekat dengan Allah, makin tambah harta, makin dekat dengan Allah, iblis frust. Iblis kata orang lain aku uji dengan kekayaan juga, tapi waktu sembahyang tak dan dia nak sembahyang, sibuk. Tapi Ayub ni tunggu waktu sembahyang. Lalu tuan-tuan dan perempuan, iblis naik jumpa Allah Subhanahu wa taala. Iblis kata apa? Iblis kata, ya Allah, ya Tuhanku, betapa spesialnya hamba-Mu yang bernama Ayub ni. Aku tengok dia makin kaya, makin dekat dengan-Mu, ya Allah. Orang lain makin kaya, makin jauh dengan-Mu. Lalu iblis kata, ya Allah, aku naik ni, aku nak minta dengan-Mu, aku nak uji Nabi Ayub, nak minta keizinan-Mu. Tuhan kata, iblis, mu tak boleh uji Nabi Ayub. Mu tak akan boleh uji Nabi Ayub sebab keimanannya begitu kuat dan kental kepadaku. Iblis kata, boleh ya Allah, bagilah peluang ni kat aku. No problem. Tuhan kata, mujilah Nabi Ayub. Tuan-tuan, apabila Tuhan bagi keizinan pada iblis, maka iblis buat mesyuarat dengan esko dia. Kita nak buat ujian pada Nabi Ayub ni. Ujian yang pertama adalah ujian harta benda Nabi Ayub. Ladang Nabi Ayub beribu ekar, iblis buat angin dengan akar-akar tercabut, terbang jadi padang jarak, padang terkukur. Nabi Ayub pergi tengok ladang dia, Masya Allah, jadi padang jarak, padang terkukur. Terus sujud atas padang pasir, berzikir pada Allah, sujud pada Allah lama, syukur Tuhan membuat lagu ni kat aku. Iblis garuk kepala. Iblis kata, Nabi Ayub ni perli aku kau. Tak apa, binatang ternakan dia ramai, banyak lagi. Lalu iblis buat penyakit tuan-tuan, habis mati binatang ternakan Nabi Ayub. Makin lama sujud pada Allah. Iblis kata tak apa, dia ada anak-anak. Nabi Ayub, anak-anak dia mati dengan penyakit misteri. Dia tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Makin double. Sampailah iblis naik jumpa Allah buat kali kedua. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, betul mu kata ya Allah, Nabi Ayub ni kuat iman dia kepadamu. Tuhan kata, aku tahu iblis, mu makhluk aku, Ayub makhluk aku. Dan iblis tak putus asa tuan-tuan. Iblis kata, ya Allah, berilah keizinan kepada aku, Nabi Ayub kena peluru ni sekali ni akan tumbang. Tuhan kata, mu nak buat apa pula Nabi Ayub? Hei iblis. Iblis kata, ya Allah, aku nak masuk dalam tubuh Nabi Ayub buat penyakit. Maka tuan-tuan, Tuhan makbulkan permintaan iblis tadi. Iblis mula membolos masuk dalam tubuh Nabi Ayub buat penyakit. Penyakit apa Nabi Ayub ni kena? Penyakit barah tahap 4, mengejut. Dan Nabi Ayub pun berdoa, wa ayyuba iznada rabbahu anni massani asyaitan binusbin wa azab. Nabi Ayub berdoa, dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, iblis dah masuk dalam tubuh badanku. Setiap urat saraf aku ni iblis masuk dah buat penyakit dengan penuh kesakitan. Dan Tuhan mendalilkan kepada kita bahawa iblis boleh masuk dalam tubuh manusia.
Siapa tak percaya, dia lawan Quran. Sebab tu berlaku kerasukan tu. Sebab tu kita sakit barah tahap 4, kita sakit pergi hospital kata sihat tak ada penyakit. Ni cerita dia. Sambung balik cerita tadi. Faham cerita ni sekarang ni? Lalu sakitlah Nabi Ayub tuan-tuan selama 40 tahun. Ada satu pendapat mengatakan 17 tahun Nabi Ayub sakit. Siapa cerita ni? Tafsir Qurtubi. Kok dalam bahasa Arab tuan-tuan bacalah, kalau tak percaya Tafsir Qurtubi ni. Saya rasa taubat tuan-tuan tak baca. Kok dalam bahasa Arab kena baca ke mana? Saya baca tolong terjemah ni. 40 tahun Nabi Ayub sakit. Betapa hebatnya sakit Nabi Ayub ni tuan-tuan dan perempuan. Kata Tafsir Qurtubi, ketika mana Nabi Ayub AS sembahyang, dia sujud menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub ni malaikat pun tahu sujudnya cukup lama. Malaikat tunggu Nabi Ayub sembahyang. Dan masa dia sujud menghadap Allah tu, betapa hebatnya sakit Nabi Ayub ni. Keluar beberapa ekor ulat kot celah-celah serban dia, jatuh atas sejadah. Duk ngungak ulat atas sejadah. Malaikat terkejut. Malaikat kata, Masya Allah, Nabi Ayub ni sakit sampai begini sekali. Nampak luaran okey, rupa-rupa dalam kepala tu dia ulat dah makan. Dan malaikat kata apa tuan-tuan? Inilah peluang keemasan yang aku nak tunggu. Tengok Nabi Ayub ni nak buat apa dengan ulat ni. Dan confirm malaikat kata ulat ni lepas ni pecah perut Nabi Ayub kenyek. Malaikat tunggu Nabi Ayub sembahyang. Sampailah Nabi Ayub akhir sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi Ayub tak berzikir, tak pegang tasbih. Benda yang pertama Nabi Ayub buat tuan-tuan, ambil ulat yang keluar tadi, sumbat masuk dalam kepala dia balik. Dengan selamatnya, tak ada seekor pun cedera kena kuku Nabi Ayub dah. Dia pegang elok-elok bubuh. Malaikat tanya, marah pada Nabi Ayub, "Hei Ayub, penyakit dah keluar ni, pasal apa mu ambil buah dalam kepala balik?" Nabi Ayub marah balik ke malaikat. "Hei malaikat, mu ni tahu tak, makhluk ni makanan, minuman dia, habitat dia dalam kepala aku. Kalau kata seekor mati atas sejadah kekeringan, kelaparan, disebabkan seekor ulat ni dia dakwa depan Allah, aku nak masuk syurga sikit lagi. Malaikat ni kata tunggu dulu, dia tak bagi makan aku dulu, disebabkan seekor ulat ni aku tak boleh masuk syurga Allah." Allah, malaikat kata, mu ni Ayub, walaupun mu sakit, jiwa mu tenang. Dia Ayub kata, aku boleh terima Tuhan bagi ujian. Lalu tuan-tuan dan puan-puan, faham cerita ni jadi ubat belum bagi ayat. Ayat mana sembuhkan penyakit Nabi Ayub saya nak bagi ni. Lalulah malaikat naik jumpa Allah. Delegasi malaikat naik jumpa Allah, mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya hamba-Mu di langit dunia sana yang bernama Ayub alaihissalam, sakitnya begitu hebat ya Allah." Tuhan marah ke malaikat, "Hei malaikat, mu ni busy body pasal apa? Aku tak uji mu, aku uji Ayub. Mu duk susah-susah ni pasal apa?" Dan Tuhan bagi tahu malaikat, "Mu nak tahu dak malaikat, Ayub ni dah 40 tahun sakit. Sepatah pun tak pernah minta doa dengan aku untuk sembuh. Dan aku merindui," kata Allah, "doa Nabi Ayub untuk sembuh. Aku nak guna kun fayakun, sembuh masa dia baca tu lagi." Dan Tuhan bagi tahu malaikat, "Beginilah malaikat, mu balik bagi tahu Nabi Ayub, aku dah nak buka pintu langit dengan syarat dia berdoa sepatah." Seronok malaikat tuan-tuan, jaminan daripada Allah. Syarat Ayub minta saja akan sembuh penyakit dia. Maka malaikat pun ja'abil busyra. Dalam tafsir Qurtubi kata, malaikat turun berduyung-duyung ke langit dunia bagi tahu, "Hei Ayub, aku dah naik jumpa Allah. Nak harap kamu tak minta, aku tolong naik minta dengan syarat Tuhan suruh meminta sepatah, dia nak guna kun fayakun." Lalulah tuan-tuan dan puan-puan, dipaksa oleh malaikat Nabi Ayub berdoa. Tu pun sebab paksa. Apa Nabi Ayub kata? Sebelum kita baca beramai-ramai, saya baca dulu sikit ayat ni, nak tafsir dulu. Nabi Ayub kata, "Anni massaniyaddur wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyaddur." Malaikat tengok Nabi Ayub angkat tangan, seronok malaikat tadi tuan-tuan. Ingat ke Nabi Ayub nak minta,
Tapi Nabi Ayub kata, anni massaniyadur, ya Allah ya Tuhanku, aku ditimpa penyakit. Allah, malaikat kata tu tak minta Ayub tu mengadu lagi tu lagu tu. Dan mu kena minta Ayub. Kalau mu tak minta, aku tak beredar daripada tempat ni. Lalu Nabi Ayub kata apa tuan-tuan? Wa anta arhamur rahimin. Engkaulah ya Allah yang maha mengasihani daripada segala mengasihani. Allah, malaikat kata mugi puji pula Tuhan, bukan minta. Rupa-rupanya tuan-tuan, dengan memuji Allah itulah Nabi Ayub sembuh. Contohnya macam saya mari nak ceramah tadi. Anak saya darjah 3 seorang, darjah 6 seorang. Saya pakai kasut, dia pakai kasut nak pergi tuition. Anak saya darjah 3 keluar pintu terus minta, ayah nak duit RM5 pasal malam tepi tu. Saya bagi RM5. Keluar anak saya darjah 6, ayah mana semak hari ni? Nampak tak? Pakai songkok macam wakil rakyat. Ayah nak kahwin seorang lagi pun cek setuju. Dia nak apa anak saya ni tuan-tuan? Dia nak apa? Akhir baru ayah nak duit RM10. Saya tuan-tuan puji punya pasal, saya bagi 50. Psikologi cerita tadi, faham tak? Kaedah malaikat tu, kaedah anak saya darjah 3, minta terus bagi. Tapi hak pandai minta ni dia pergi puji juga pak dia. Hak nak bagi RM10 bagi RM50. Puji punya pasal. Begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi Ayub puji tu tuan-tuan, sembuh penyakit dia. Sembuh penyakit dia lagu mana? Diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, urkud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hei Ayub, mu hentakkan kakimu ke bumi lalu keluar air, maka dengan air itulah Ayub kamu mandi dan kamu minum. Ini asas pada air jampi kita ni, ada mandi ada minum ni. Kalau orang tanya kita, mu belajar perubatan Islam, air ni mana sebut dalam Quran air jampi? Cerita tadi lah. Nak ada ayat tu? Kita baca beramai-ramai pada malam ni. Pendek saja. Dan tadi saya lalu tengok cari masjid ni, saya tengok ada banner gambar saya bersama forum 4 beradik malam berapa bulan? 4 bulan. Bagus. Dan saya tengok sebelah gambar saya tu ada buku Aku Sakit Dia Penyembuh, yang saya dah tunjuk dalam TV 9 tu. Dah berapa kali tunjuk dah tuan-tuan. Buku pun saya bawa pada malam ni, Aku Sakit Dia Penyembuh. Ayat tu ada dalam buku saya. Tuan-tuan kalau dapatkan kat kedai buku ni harga 30 ataupun 28, malam ni hanya RM25. Ustaz, mari masjid mana bawa duit? Bukan mari nak shopping, saya tahu. Saya bukan mari nak berniaga tuan-tuan. Kalau siapa nak lepas ni, saya bagi tempoh bayar dia bulan 12 2020. Lillahi ta'ala. Saya cok nombor akaun sini kat luar, nanti masuklah duit tu. Kalau bawa duit bayarlah, atau bawa duit saya cerita. Faham tak? Siapa nak boleh angkat tangan sekarang, kita baca doa tu beramai-ramai. Tak rugi tuan-tuan, beli ni makanan rohani. Anak boleh ngajar Sabah Sarawak, balik bagi ni, bayar ni dalam ada banyak ayat-ayat pendinding sihir. Okey, boleh angkat tangan siapa nak. Saya bagi masa 2 minit nak minum air sekejap. Okey, boleh jalan. Sebab nak jalan tak boleh, orang ramai sangat, tak kurang daripada 10,000 orang malam ni. Tok Iman, Tok Bila, pengurusi masjid bagi free. Tok Siap bagi free sebab dia duduk cara kau masjid. Jangan bayar di sini, bayar kat bawah nanti. Ambil nombor akaun 2020 masuk. Mati kira halal. Jangan buat-buat mati sudah. Terlupa tak apa, jangan buat-buat terlupa. Okey, tolong letak satu banda kat depan ni biar dia bagi pokok dia. Zah, bagi satu-satu tu lambat. Bagi yang macam tu dia pas. Siapa ada soalan boleh mula mencatat, bertanya. Tuan-tuan duk tengok dalam TV ni siaran langsung kita kat Penang, InsyaAllah live. Tengok muka surat 182. Itulah doa Nabi Ayub kita nak baca.
184, sorry. Ingat tuan-tuan, kita beli buku tak rugi, makanan rohani. Beli roti canai, beli nasi biryani gam habis hari ni juga. Jam tu juga habis beli buku. Orang tak makan buku, siapa makan buku ada saka. Kat depan belum sampai lagi, ada masa seminit lagi insya-Allah. 184. Orang yang dah ada tolong baca senyap-senyap. Saya ni ijazah ayat ni. Okey, belah depan tak sampai lagi. Tak, satu bandar sini. Siapa habis cari kat kedai, saya bawa pun 2-3 bandar je, tak banyak. Saya ingat ke tak ramai. Rupa-rupa penuh masjid. Habis dah. Nah, depan ni ramai lagi. Cuba angkat tangan orang tak dan. Ramai lagi yang tak dan. Cuba tengok kalau ada rezeki dia. Kalau saya nak menego, saya bawa satu van. Saya bukan niat nak menego. Saya ingat ke tak ramai. Okey, tak apa. Letak tangan kanan kat dada kiri. Cuba tengok-tengok atas helakmu, takut ada lagi. Ikut kaki-kaki tu. Ikut saya baca beramai-ramai, boleh? Saya nak baca kuat-kuat, boleh? Tarik nafas 3 kali. Mengucap dalam hati 3 kali. Baca, ingat ni nak masuk ayat Quran dalam tubuh ni hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Nabi Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, maka Engkau adalah Tuhan yang lebih mengasihi daripada segala yang mengasihi. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Pejam mata, tarik nafas tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku, muntahkan segala penyakit yang ada di dalam tubuh badanku, baik jasmani maupun rohani. Tarik nafas sekali lagi. Okey, lepas. Baca sekali lagi, ni antibiotik. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Pejam mata,
mata, tarik nafas tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhanku, campurkan antibiotikmu ke dalam tubuh badanku, jasmani dan rohani. Lepas baca sekali lagi, nak ijazah pula ni. Baca kuat-kuat kali ni, boleh? Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Okay, tarik nafas. Lepas saya jazahkan ayat ini pada tuan-tuan dan puan-puan dengan nama Allah, demi untuk kesihatan anda. Saya terima kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Nak amal lagu mana Ustaz? Baca setiap kali lepas sembahyang sekali. Lebih boleh dah Ustaz. Makan nasi nak tambah tak payah minta. Faham? Kita buka sesi pertanyaan. Tanyalah Ustaz secara langsung. Tulis kat kertas ataupun nak bangun tanya boleh. Ada mic dah masjid, tolong bagi. Okey, sila. Ya. Bagus. Okey. Bagus. Alhamdulillah. Dengar tak dia tanya apa? Saya dengar. Dia kata saya ada beli buku-buku Ustaz di pasaran. Yes, buku saya sekarang ni dah nak masuk 24 tajuk. Belilah buku tu. 24 tajuk, ada zikir-zikir dalam buku tu. Nak buat lagu mana dengan zikir tu, dan saya amal, nampaknya kurang keberkesanan dia. Yang pertama sekali, ingat, bila beli buku-buku saya di pasaran, nak amal ayat-ayat dalam buku saya, jangan niat nak sembuh penyakit, niat nak pahala Allah. Ramai silap situ. Aku cari buku ni, Pak Ustaz kata sakit jantung, aku sakit jantung, nak baca ayat tu. Tak makbul tuan-tuan. Nak pahala Allah. Bila ada pahala, turun keberkatan, dan bila turun keberkatan, turun kesembuhan. Itu yang pertama. Dan cara nak baca tu, berapa kali sehari, setiap kali pas sembahyang baca sekali. Batu tuan-tuan, buku saya 24 tajuk, semua ada nombor telefon saya di belakang. Saya takut orang amal ayat jadi panah, nak pergi rujuk di mana. Betul tak? Lah ni amal ayat jadi panah, tengok nombor telefon saya. Saya pun ada cawangan kat Penang ni, Tasik Gelugor, boleh pergi bila-bila masa. Sekali, 2-3 kali sebulan saya buat. Ada soalan lain? Sekiranya ada, okey, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Okey. Bagus. Seorang sahabat kita yang mana dia ada, saya tengok macam stroke. Saya tengok macam stroke, yang mana bagaimana doa-doa untuk merawat penyakit stroke tu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa sejarah stroke ni siapa kena? Kena tanya. Cucu Rasulullah kena stroke, Sayyidina Husain. Kena stroke. Apabila Sayyidina Husain kena stroke, makhluk yang paling sibuk ketika itu ialah Jibril AS. Jibril tengok Nabi duk main dengan cucu dia di padang pasir, tiba-tiba cucu dia tumbang, diserang Rihul Ahmar. Orang tua-tua dulu panggil angin merah. Betul tak? Bahasa moden lah ni panggil stroke. Maka Jibril tengok, ya Allah, cucu Rasulullah dah tumbang ni, kerja Rihul Ahmar ni, sejenis jin ni, Rihul Ahmar ni jin ni. Lalu Jibril naik jumpa Allah, ya Allah, ya Tuhanku, cucu kekasihmu Muhammad bin Abdullah dah kena stroke. Tuhan kata, don't worry, ni ubat dia. Maka Tuhan hantar tuan-tuan doa 5 muka surat. Ada dalam buku aku sakit ni, balik baca lah.
yang mana Rasulullah kata, siapa kena seteruk baca doa ni akan sembuh, siapa tak kena seteruk lagi baca sekali dalam hidup tak akan kena seteruk. Dalam muka surat, saya nak baca apa panjang malam ni, cari doa seteruk dalam buku saya ni ada, tuan-tuan boleh baca doa tu, insya-Allah sembuh. Seterusnya soalan, sila. Dan dia pernah tengok Ustaz ceramah dalam TV, dia kata daripada ludahan Nabi kena seruk tu, tu tak ada dalam satu nas. Saya tak pernah bercakap macam tu, mungkin Ustaz lain. Yang ini memang betul mungkin Israiliyat lah. Yang mana seruk ni dalam sejarah dia memang makhluk tu nama dia Rihul Ahmad. Dan seruk ni akan kena warga pencing. Pencing kerja 2-3 bulan kena seruk. Dan seruk yang paling bahaya kalau kena dalam tandas. Seruk yang paling bahaya kena dalam kebun, kena dalam bendang, hak ni bawa mati. Kalau kena atas tikar sejadah, dia tengok baca Quran, panjang umur dia. Ni ada keunikan dia. Kena dalam tandas, perhatilah tuan-tuan. Ada setengah orang tu bangun sembahyang subuh nak akad tak boleh, tu lama hidup dia. So baca ayat tadi, insya-Allah hindah seruk juga. Doa mana? Wa nunazzilu minal Quran. Saya yakin ada yang baru sampai duduk belakang kita baca tadi, dia tak sampai lagi. Kita baca sekali lagi, boleh tak? Tak, tangan kanan kat dada kiri, kita baca beramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Dan sesungguhnya kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang boleh menjadi penyembuh dan penawar, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Kita tarik nafas, niat tuan-tuan, ayat ni jadi penyembuh untuk penyakit aku insya-Allah. Al-Isra 82. Balik tanda. Soalan seterusnya, kalau ada sila. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Betul. Dia penyakit batu karang, adakah ayat-ayat yang boleh kita baca yang keluar batu karang tu? Ada. Alangkah indah kalau ada batu karang kita guna dengan kaedah buah delima. Cuba ambil ilmu ni. Tak payah pergi apa nama ni laser, tak payah pergi Melaka buang batu karang, tak payah. Buah delima, tolong faham ni. Nak ilmu ni tolong faham. Ambil buah delima sebiji. Dalam buah delima tu dia ada macam sarang lebah. Understand? Understand? Jawab kau orang putih. Dia jawab yes. Ada macam sarang lebah.
Kulit dia tu. Kulit putih. Isi bagi kita bomo. Kita nak kulit tu je. Dan rebuh kulit dia tu, air dia akan jadi ungu macam baju saya ni. Minum air dia tuan-tuan, akan keluar batu karang berpasir macam pasir pantai. Akan keluar macam pasir pantai. Dan pada nak minum tu, kita baca satu ayat ni. Tolong tulis ayat tu, tolong catat ayat tu. Yang pertama, Al-Fatihah. Kita niat tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, kita baca satu ayat yang berbunyi wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Asy-Syu'ara ayat 80 yang berada dalam buku saya, muka surat depan, di kulit warna kuning atas, sebelah kiri kanan tuan-tuan. Cuba tengok ada tak buku? Kulit buku. Tu ayat kuning tu. Jumpa dah. Dan yang ketiga, surah Al-Hasyr ayat 21. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Al-Hasyr 21. Baca ayat ni, minum air buah delima tu. Rebuh macam rebuh air akar kayu dulu. Faham? Amal pagi, tengah hari, malam. Cuba amal 3 hari, kita kencing dah berpasir dah keluar. Tak kira lah batu dalam empedu ke, batu di mana saja, boleh baca. Selamat mengamalkannya. Syarat faham. Faham? Okey. Sebaik dia tanya. Okey. Buah delima tu daripada mana ustaz? Faham tak? Daripada mana saja, tak apa. Yang afdalnya yang kita tanam. Sebab masa nak ambil tu, kita nak bagi salam pada siapa? Siapa jaga tumbuh-tumbuhan? Nabi Ilyas alaihissalam. Salamun ala Ilyasin, innahu min ibadinal mu'minin. Allah payah. Tak apa, assalamualaikum ya Ilyas. Aku nak ambil buah delima, buat ubat. Setiap benda yang Tuhan buat atas muka dunia ni ada penjaga dia. Air, siapa penjaga dia? Siapa jaga air? Syabah Nur Selangor. Jaga air siapa? Nabi mana? Khidir alaihissalam. Ingat bagi salam pada Nabi Khidir. Air nak rebuh tu, assalamualaikum Khidir, aku nak air ni. Mu juga makhluk Allah, air pun makhluk Allah, tapi mu Tuhan suruh jaga air. Baru berkat air jampi kita ni, tahu minum, tak minta dengan bismillah pun tak baca, nak sembuh penyakit lagu mana, betul tak? Dan sesiapa yang sakit-sakit sendi, lenguh-lenguh badan, sakit urat, duduk sembahyang, orang lain sembahyang elok, dia duduk atas kursi belakang, sakit lutut sebagai contoh, saya bawa minyak zaitun ni, tuan-tuan boleh tengok belakang sana nanti, insyaAllah, minyak zaitun. Dan cara rawatan saya, kalau saya kata buah delima, saya kata sakit kepala nak buat lagu mana, ambil serai 7 batang semua lang kelapa, ada ditunjuk dalam CD ni. Boleh kontrol dengan CD ni di rumah, buka remote, tengok saya buat lagu mana, siap dengan buah kelapa apa semua ada. Ada kat luar sana, cimani apa semua. Dan kalau kita ada anak degil di rumah, tak dengar cakap, saya bawa kismis penawar ni. Kalau suami degil, boleh juga. Cuma anak degil bagi 5 biji, suami 40 biji. Kalau dia mengamuk nak kahwin seorang lagi, masa dia muak, sumbat botol ICU, tak jadi kahwin, InsyaAllah. Ada soalan? Silakan. Mengawal darah tinggi kecil manis. Okey, Quran mengajar kita lagu mana nak kawal darah tinggi kecil manis. Amal ayat ni setiap kali lepas sembahyang sekali. Ada buku saya, tengok kulit buku atas warna kuning, kita nak baca. Ramai kita dapat buku, cuba angkat tangan. Ramai. Tak apa, tak ada rezekian dah. InsyaAllah kita mari kali kedua. Letak tangan kat dada kiri, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit,
maka dialah yang menyembuhkan penyakitku. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jam mata, tarik nafas tuan-tuan. Ni untuk darah tinggi, cimani. Tu kaedah dengan ayat Quranul Karim. Last question. Bagi mic. Mic ada, kita guna. Asy-Syu'ara 80. Gastrik. Oh, darah. Ya. Okey. Okey. Tak apa. Ada penawar yang hebat, saya bagi nak tahu nanti. Cerita dia sejak daripada bulan puasa lepas. Sejak daripada bulan puasa lepas dia muntah keluar darah ni sampai satu cebok ni. Kadang-kadang keluar air bisa. Tapi alhamdulillah, tahniah saya ucap boleh mari masjid, boleh masuk majlis ilmu. Hebatlah tu. Apa itu? Itulah santau tuan-tuan dan puan-puan. Pergi hospital tak ada penyakit. Santau ni kalau pergi hospital dia kata gastrik. Dekat-dekat dengan santau dia tu. Jadi santau ni ayat mana kita nak pulihkannya? Ayat saya baca pada kulit buku tadi, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Masa yashfin tu hanya engkau penyembuh ya Allah. Faham? Cukup bagus tu. Baca ayat tu, jangan tak baca. Dan satu soalan yang sampai kat saya kat depan ni. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Rumah saya ni sering nampak kelibat-kelibat. Adakah itu toyol Ustaz? Dia cerita rumah dia sentiasa nampak kelibat. Siapa nampak kelibat kat rumah dia, kat tangga, kat stor, kat bilik air, kat tandas, macam ada bayangan melintas. Itu yang pertama. Siapa nampak dengar rumah dia malam-malam ada bunyi. Kedua. Yang ketiga, siapa duduk rumah flat malam-malam bunyi guli kerusi atas. Ni menunjukkan rumah kita ada penghuni yang tak bayar sewa. Sebab tu Rasulullah menyebut wala taj'alu buyutakumul maqabir. Jangan kamu jadikan kediaman kamu sebagai kubur. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, aku tak faham lagu mana rumah jadi kubur ni." Rasulullah kata, "Kamu tak baca ayat-ayat suci Al-Quran, terutamanya bacalah akhir surah Baqarah, iaitu ayat kursi 255 tu." Dan saya pergi berubat merata tuan-tuan dan puan-puan. Bila rumah macam tu, saya bagi kat tuan rumah satu surat perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin laknatullah ni yang berbunyi unashidukum bil ahdil ladzi akhadha alaikum Sulaiman. Aku peringatkan perjanjian kamu wahai Ifrit dengan Nabi Sulaiman satu ketika dulu, kamu keluar daripada rumah orang ni dan jangan kamu sakiti anak-anak di atas rumah ni. Cukup cantik tuan-tuan, kertas ni, satu bilik tidur, satu ruang tamu kita tampan. Azimat tu Ustaz, dah azimat lah kain kuning, kain merah, balut. Ni tok dalam free tok kat dinding ruang tamu. Tuan rumah pun boleh ingat, insya-Allah. Settle masalah kelibat, masalah bunyi malam dan sebagainya. Tapi cek dulu, takut tiku. Sebab pernah tuan-tuan saya pergi berubat di Kulim, Kedah. Dekat dengan sini Kulim. Masa tu saya duduk Al-Ustaz. Saya lama 10 tahun duduk Al-Ustaz. Saya cikgu mengajar di Kubarotan. Dia kata, "Ustaz, rumah saya ni berantu." Kata, "Kenapa makcik?" "Sialah saya ni Ustaz, saya ni ibu tunggal. Rumah saya ni malam-malam Masya Allah Ustaz bising. Hantu banyak." Saya pergi tuan-tuan, pukul 3 pagi sampai rumah dia, memang bunyi sungguh. Dan saya minta tangga dan lampu, saya nak naik atas siling. Saya suluh atas siling tuan-tuan, macam bintang, mata tiku. Dengan baju dalam, seluar dalam dia, habis dia atas siling. Oh, saya kata, ni kau ji makcik ni.
Kata cik, esok saya mari. Memang mujarab. Saya pergi Hawai, saya beli racun tikus. Saya tabur atas rumah dia. Duduk 3 hari dia call saya, Ustaz, memang hebat ilmu Ustaz. Jin di rumah saya senyap sunyi. Dan saya satu je muskil Ustaz. Rupa-rupanya jin ni macam manusia, bau busuk. Oh, tikus mampu atas siling tu. Saya kata tak apa cik, kita pergi settle insyaAllah. Saya bawa dia naik atas siling. Kata ni lah jin-jin di rumah mak cik. Oh, tikus saya. Siang kat jin mu duk tuduh dia. Dia tak kira anakmu pun. Betul tak? Dan soalan seterusnya kita tengok. Assalamualaikum Ustaz, apakah ubat untuk bengkak hati dan untuk rawat alahan mengandung? Ni bini dia suka mengandung ni. Nak buat alahan lagu mana? Tengok Al-Isra ayat 82, buat pada air minum, insya-Allah. Dan tengok surah An-Nahl ayat 78. An-Nahl 78, insya-Allah. Ada lagi soalan? Sakit angin tadi. Guna kaedah buah delima tadi, gastrik tadi. Rebus air buah delima, minum boleh juga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Berapa sebenarnya umur Ustaz? Tengok dalam TV tua, kat masjid hari ni muda. Tolong terangkan. Agak-agak berapa umur aku? 40-an kau, 50-an kau, 60-an kau? 40-an. Siapa kata 50-an? Ada tak? Tak ada. Saya tak sampai 40 lagi tuan-tuan. Baru 37 nak masuk 38. Nampak je tua. Uban saya beranak tahun 76. Bukan umur 76, tahun 76. Tolak sendirilah berapa kalau gantung ni, dia kata satu soalan bagus juga. Ustaz kata kalau gantung ni jin tak masuk rumah. Kalau tuan dia pun semayang pun dah, lagi jadi sarang jin lah. Kena semayang. Jadi gantung tu sebagai alat. Kita ahli rumah tu sendiri biar jin takut. Faham? Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, 1.5 jam kita berbicara. Rasa lama ke sekejap? Betul saya tanya, jangan ambil hati saya pula. 1.5 jam rasa lama ke sekejap? Sekejap. Saya pun nak ke Kelantan lagi ni. Dah 2 minggu tak balik rumah ni. Duk ceramah Gemah, Negeri Sembilan, Bahau, Seremban, last sini Kelantan, di sini pada malam, lepas ni terus ke Kelantan. Esok lusa Labuan. Jadi saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, rasa seronok tak masuk majlis ilmu pada malam ni? Alhamdulillah tuan-tuan. Kata ulama, siapa masuk majlis ilmu 1.5 jam dia rasa macam 10 minit ilmu masuk dalam sanubari dia. Dan siapa masuk majlis ilmu 1.5 jam dia rasa macam 13 hari berambuh balik ilmu tak masuk. Tuan, macam kita sekolah rendah dulu, masuk cikgu matematik nak pergi tanda. Masuk cikgu matematik, main padang. Apa kita tak minat? 1.5 jam rasa macam sebulan. Tapi masuk cikgu kita minat, 1.5 jam rasa macam 5 minit. Betul tak? Apatah lagi cikgu yang rajin bercerita. Penuh kat meja cikgu, bercerita lagi sekejap, rasa cikgu tu. Jadi apa pun tuan-tuan dan puan-puan, pesanan-pesanan saya rasa kehadiran anda pada malam ni antara yang terhebat lah. Betul tak? Tengok belakang penuh. Sanggup tinggal anak, isteri, suami, TV, mari nak ilmu. Betul tak? Dan permintaan saya pada tuan-tuan, yang pertama sekali, saya nak tuan-tuan dan puan-puan tolong amalkan ayat yang saya bagi tadi. Boleh? Ustaz baca ayat tak sembuh pun, mu dapat apa? Pahala. Betul tak? Itu yang pertama. Yang kedua, permintaan saya dengan tuan-tuan ialah saya nak jumpa lagi tuan-tuan dan puan-puan dalam kuliah maghrib. Boleh? Tahun ni penuh dah. Tahun depan bulan 1 insya-Allah.
Dan siapa yang nak bawa saya ke surau masjid dia, boleh booking daripada sekarang. Ramai yang tanya saya, Ustaz berapa ribu kena bayar? Kena tanya sebab aku ni selebriti. Dan di sini saya nak ingin umumkan, siapa nak jemput saya ke masjid dia, ke surau pun saya pergi, tak payah bayar pun tak apa. Bayar saya ambil, tak bayar Tuhan bayar. Cuma sedia meja untuk saya, ada bawa buku-buku, tu je minyak saya, staf saya. Faham tak? Siapa nak untuk berceramah ni, ambil nombor ni. Ni untuk ceramah, bukan untuk berubat. Tak ada saya letak tiket bisnes kelas hotel 5 bintang, tak ada. Tak, surau pun saya tidur. Syarat ada ubat nyamuk. 013 916 2250. 013 916 2250. Ni untuk ceramah. Untuk rawatan 017 322 3365. Tu untuk berubat. 017 322 3365. Tu untuk berubat. Dan saya nak tanya face to face malam ni, ada orang nak buat rawatan ke malam ni dengan saya? Kalau ada, saya tunggu. Kalau tak ada, saya nak terus ke Kelantan. Ada tak? Satu. Siapa daripada Tasik Gluku pergi cari saya tak jumpa tadi? Ada 2-3 belah orang. Cuba angkat tangan. Tak apa, lepas ni saya akan tunggu anda dalam ruangan berubat. Siapa nak berubat, insya-Allah kita akan berubat beramai-ramai, insya-Allah. Setuju tak? Ustaz, berapa kena bayar rawatan? Nak tanya juga. Pendaftaran free, tak ada bayar apa. Cuma air zam-zam, air terapi ubat-ubat saya bawa ni tuan-tuan kena belilah. Sebab saya pun beli, faham tak? Tu je. Jadi kita kena ingat bahawa majlis ilmu kita pada malam ni hebat. Kita ditempatkan salah satu taman di antara taman-taman syurga. Dan appointment saya dengan anda, jangan lupa tanyalah Ustaz pada 27, 28 dan 29 pada pukul 7 pagi. Kalau tuan-tuan pun saya nak jemput ke tempat siaran langsung tu, tuan-tuan boleh pergi ke Al-Ustaz Raudhah di Hatiku TV9 yang buat kat Stadium Al-Ustaz. Tuan-tuan boleh pergi tengok live ataupun buka TV di rumah yang bertajuk Dengan Izinnya. Saya akan ceritalah akhir bulan ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, satu berita baik saya nak bagi tahu tuan-tuan. Saya ceramah bab perubatan. Kalau saya ceramah bab perubatan, banyak ubat-ubat saya bawa, kismi, makanan sunnah dan sebagainya. Antara ubat yang saya bawa yang hebat sekarang ni ialah kepada sesiapa yang ada penyakit hospital. Tolong ambil perhatian. Penyakit hospital, darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, stroke, buah pinggang, barah, resdung, fibroid, thyroid, migraine, gastrik, sakit lutut, sakit saraf, sakit kepala, sakit kulit, kena sihir ataupun tak kena penyakit lagi akan jadi antibiotik. Saya bawa sejenis kayu ni tuan-tuan, nama dia kayu kemuning hitam. 1000 tahun dulu duduk dalam batu. Saya ambil pengatuk batin orang asli ni. Carilah tuan-tuan, kalau jumpa mai kat saya bayar. Rendam dalam air panas 3 minit, air jadi kuning, bukan minyak mutu jadi kuning. Minum segelas sehari, insya-Allah kecil manis, darah tinggi, jantung sumbat, minum segelas dah turun 5-6 dah kecil manis. Sampai bila dia boleh pakai? Selama-lamanya. Sebab dia keras macam besi. Nak potong 100 pun tak apa. Sudah rendam, simpan, susah nak dapat. Cukup bagus, nama dia kayu kemuning hitam. Faham? Saya kata rendam, bukan telan. Mampus besar ni. Mak ayah di rumah sakit lama dah, cuti lagi nak balik, bawa balik hadiah ni ke dia. Cukup suka mak ayah kita kalau dapat hadiah ubat ni. Sebab orang tua-tua dulu sihat sebab apa? Orang asli sihat sebab apa? Dia rebus air kat kayu minum. Ni rendam, air jadi kuning, minum dengan izin Allah. Jangan percaya ke dia. Apa guna kita ada duit, kita sakit? Betul tak? Ubat hospital, farmasi habis dah kita guna tak sembuh-sembuh. Maka terailah ubat yang baru ni. Saya bawa pun tak banyak, macam buku juga tadi. Siapa cepat dia dapat lah. Yang tak dapat tu cari sendiri. Duk cari lama dah. Bagus, hari ni ada. Untuk orang tua-tua sakit lutut cukup bagus.